Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya Allah. Hari ini kita sambung kitab Hidayatus Sibyan. Perkara yang membatalkan solat ataupun dipanggil pembatal solat. Yang membatalkan akan sembahyang. Kita lama dia tak sebut solat-solat ni. Orang mengaji bahasa Arab, solat-solat ni. Orang mengaji kitab Melayu, dia panggil sembahyang. Yang muka surat 64, nombor 13. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darin amin. Yang ke-13, perkara yang membatalkan solat daripada 21 perkara dalam kitab kita, iaitu yang ke-13, memberi salam dengan sengaja pada barang yang bukan tempat salam. Ini ringkas saja ni. Memberi salam ni maksudnya bila kita nak habis sembahyang, habis saja kita tahiyat, habis selawat, kita pun memberi salam. Memberi salam, dia rukun qauli ke rukun fi'li? Qauli, maknanya dia bukan rukun perbuatan. Dia rukun perkataan. Rukun perkataan seperti takbiratul ihram, membaca Fatihah tu membaca. Maka salam yang banyak orang tak mengaji, dia ingat Assalamualaikum, dia paling tu dia rasa perbuatan tu adalah perbuatan rukun, bukan. Perbuatan tu sunat. Assalamualaikum, dia tak payah paling. Betul tak? Kalau tak paling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kan? Sebab dia rukun qauli. Maka rukun tu, rukun perkataan. Maka bila rukun perkataan, bila memberi salam, bukan tempat dia. Tempat dia dekat mana? Tempat dia di penghujung rakaat. Tak kira rakaat tu ada 2 ke, rakaat tu ada 3 ke, rakaat tu ada 4 ke, di hujung rakaat yang terakhir. Memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang itu apabila dia memberi salam, di situ sahaja tempat boleh memberi salam. Jadi rukun salam ni, rukun qauli ni, salam dan takbiratul ihram adalah dua, dia ada perbahasan besar, perbahasan luas ulama. Kebanyakan kitab hanya membicarakan salam. Kalau bagi salam tempat bukan tempat dia, batal. Ada setengah kitab dia tambah satu lagi. Kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar tadi, dia mengucapkan takbiratul ihram bukan di tempatnya pun batal. Kalau takbir itu dia seolah dia panggil bermain-main. Memberi salam ni, dia bukan masalah bermain-main. Dia memberi salam bukan tempat dia. Memberi salamnya adalah satu isyarat kita habiskan sembahyang. Maka niat tu seolah putus. Habis. Tetapi tak ada orang buat macam tu tak? Siapa pula tiba-tiba nak tengah lepas baca Fatihah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada. Ataupun dia nampak kawan dia lalu tengah sembahyang, Assalamualaikum. Batal. Kenapa dia batal? Kerana salam ni dia ada 2. Satu, salam dalam sembahyang. Salam yang memutuskan. Yang salam adalah satu rukun yang
memutuskan antara sembahyang dengan tidak tu, dia adalah sebagai pemutus. Tetapi ada lagi satu, salam di luar adalah sapaan, kan? Sapaan yang mana sapaan Assalamualaikum tu adalah satu sapaan yang bukan dalam sembahyang. Dia menyapa orang. Maka dimasukkan salam yang di dalam tu, ia termasuk dalam berkata-kata lebih pada 2 huruf. Dan kita dah kata perkara yang mula-mula kan, yang perkara yang pertama dia ingat. Perkara yang pertama yang membatalkan sembahyang, berkata-kata dengan sengaja lagi diketahui akan haramnya dan ingat akan dirinya dalam sembahyang yang 2 huruf. Kan? Jadi Assalamualaikum dah berhuruf-huruf lah. Tetapi salam ni rukun qauli, rukun perkataan, rukun lidah. Hanya salam saja rukun qauli yang kita sebut bukan tempat dia batal. Kalau rukun qauli Al-Fatihah, kita baca lepas Fatihah, kemudian habis baca Fatihah, kita baca surah, tapi kita baca Al-Fatihah lagi, tak membatalkan. Ataupun tahiyat. At-tahiyat. Lepas tu habis tengah, kita ulang balik. Saja-saja ulang. Tak membatalkan. Ataupun selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita ulang lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak membatalkan. Sengaja atau tak sengaja. Tetapi kalau salam, kita sebut, dia terjadi kat mana? Kalau kita fikir-fikir, tak ada orang bagi salam tengah-tengah. Kecuali di tahiyat awal, dia baca at-tahiyat tu, tahiyat awal. Habis baca selawat, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Allah, zuhur baru 2 rakaat. Iaitu memberi salam dengan sengaja. Yang itu batal ke tak? Tak, batal tak? Kalau batal, dia tak boleh tambah. Kalau dia terkentut, lepas tu tambahlah. Tak boleh. Kan? Kalau terbuka aurat, lepas tu, tak boleh. So, kita jadi ini memang batal lah. Batal. Bukan macam tu. Okey, rujuk balik nombor 1. Nak faham pasal salam. Yang pertama, syarat-syarat untuk berkata-kata dalam sembahyang. Apa dia? Yang pertama, berkata-kata dengan sengaja. Assalamualaikum, sengajalah. Jadi 3 syarat. Syarat pertama, berkata-kata dengan sengaja. Yang kedua, mengetahui berkata-kata dengan sengaja dalam sembahyang dengan 2 huruf yang memberi makna, batal. Yang tu dia kena tahu. Kalau dia jahil baru masuk Islam ataupun baru nak belajar sembahyang, dia jahil, itu tak membatalkan. Tapi dia tahu, Assalamualaikum, ataupun dia kata, hello bro, kan? Dia berkata-kata dengan sengaja, yang pertama. Kemudian dia tahu, berkata-kata dalam sembahyang haram. Tahu. Dia berkata-kata juga, batal. Jadi dia dah tahu, dia berkata-kata juga. Satu, dia haram, berdosa lah. Dia dapat dosa. Yang kedua, sembahyang dia batal. Dia teruskan sembahyang tu batal, tak dikira. Yang ketiga, dia ingat yang dia dalam sembahyang. Ini 3 syarat. Sempat tulis tak? Ini nota penting. Berkata-kata dalam sembahyang, 3 syarat ni baru batal. Tapi lepas dia bagi salam, dia pun berkata-kata. Ataupun dia mengucapkan salam, sedangkan bukan tempat dia. Dia tak cukup 1 syarat untuk batal. Apa dia? Dia ingat dia dah habis sembahyang. Bukan dalam sembahyang. Jadi bila dia sedar, ataupun ada orang beritahu, kau baru 2 rakaat lah sembahyang tu. Oh, iya ke? Dia 6 patah perkataan.
apa yang daripada sirah Nabi tu ada 6 patah perkataan. Jadi 6 patah perkataan tak lebih. Dia terus sambung sembahyang. Jadi berkata-kata dalam sembahyang membatalkan kena ada 3 syarat. Baru batal. Yang ini dia ingat dah habis sembahyang, dia bagilah salam, assalamualaikum. Tak batal. Jadi nak bagi salam ni kalau sebagai satu syarat lah. Sebab salam ni tutup, maknanya putuskan niat. Sebab sebelum ni kan kita dah cerita yang memutuskan niat, yang gantung dengan niat dengan perkara lain. Aku main kejap lagi lah, bas dah nak jalan dah ni. Kita niat untuk memutuskan, putus serta-merta. Terutama kan minggu lepas. Yang kedua kita gantung. Kalau hujan turun, aku batalkan sembahyang, aku nak pergi ambil baju. Ataupun ada budak Grab datang, ketuk, nanti dia belah terus. Aku batalkan sembahyang. Dia gantung kalau batal serta-merta. Kan? Jadi kenapa bagi salam batal? Sebab dia putuskan niat tadi. Dia terlibat dengan niat. Okay. Jadi macam mana pun berkata-kata yang salam tadi, mestilah cukup 3 syarat. Iaitu pertama dia berkata dengan sengaja. Yang kedua, dia tahu yang berkata-kata itu haram dan batal. Kan? Yang ketiga, dia mesti ingat dia dalam sembahyang lagi. Dia berkata-kata baru boleh batal. Kalau dia cakap dah, aku dah habis sembahyang, aku ingat dah 4 rakaat. Baru 2 lah. Maksud dia teringat. Betul lah. Kalau orang cakap, kau baru 2 rakaat. Dia bela. Lama masa bela dia, batal juga. Ataupun dia dah bercakap atau lama. Dia tak bercakap, dia lama. Dah lepak, buat air. Ketang. Tadi baru 2 rakaat lah. Dah batal lah. Sebab lama. Itu tak. Sebab dia duduk dekat rukun kauli. Dia berkata-kata. Yang tu salah. Tengok apa nota ni. Jadi dia ada perbezaan macam ni. Rukun kauli dengan rukun fi'li. Kalau rukun salam ni dia ada satu lagi tambahan. Kalau imam tak bagi salam lagi, kita pun lambatlah imam ni, assalamualaikum. Batal juga. Kecuali kita niat mufarakah. Tak nak ikut imam ni. Aku nak cepat ni, nak pergi kerja ni. Lambat tu bagi tahiyat dekat setengah jam. Assalamualaikum. Aku niat nak batal. Nak mufarakah. Nak berpisah dengan imam. Yang tu tak batal. Tapi kalau lambat imam, assalamualaikum, batal. Salam ni je. Kenapa dia rukun kauli? Tetapi kalau Al-Fatihah, imam tengah baca Fatihah, kita baca Fatihah, habis. Tak batal. Salam ni dia ada special. Salam ni dia duduk dekat niat dengan rukun kauli. Sebab tu dia tak boleh suka-suka bagi. Sedangkan kalau rukun fi'li, rukun perbuatan, imam duduk baca Fatihah, kita baca Fatihah habis cepat. Tak batal. Kemudian kita rukuk. Kemudian kita tidak, relax, kita tunggu. Orang pun kecoh dah. Ustaz sembahyang 2 rukun fi'li melebihi lebih pada imam. Tak batal. Makruh. Kalau baca Fatihah ataupun tahiyat kita baca lebih cepat daripada imam, tak batal. Tapi salam lebih pada imam batal. Okey. Penting tu. So, kalau tak belajar memang tak tahu lah. Tapi tak ada orang buat. Ni ilmu je lah. Yang tu dah. Jadi yang dia berkata-kata tu bagi salam, dia ingat dah habis dalam sembahyang, maknanya dia tak sedar lah yang di dalam sembahyang lagi. Jadi dia sambung, dia tambahlah rakaat. Kemudian habis saja dia bagi tahiyat, lepas selawat, sunat dia sujud sahwi 2 kali. Bacaan dia subhanallah la yanamu wa la yasun. Nanti dekat depan ni ada cerita sujud sahwi. Sujud sahwi tu bila kita meninggalkan, yang itu kita meninggalkan rukun tu, dua rukun hilang. Jadi kita sedar bukan dalam masa lama,
Jadi kita tambah, tak membatalkan sembahyang, tetapi sunat sujud sawi 2 kali. Jadi masa kita dah rakaat terakhir tu, kita dah, kau tadi baru 2 rakaat Azhar. Yelah. Sempat sebut. Lah, yelah. 3 patah nasib baik. Lebih 7 habis patah lah. Dia pun sambung. Lepas habis sembahyang, habis dia tambah 2 rakaat, dia baca tahiyat. Bagaimana duduk dia? Duduk iftirash atau duduk tawaruk? Tak ingat iftirash apa, tawaruk apa. Iftirash adalah duduk tahiyat awal tu. Iftirash. Tawaruk duduk yang nak bagi salam. Jadi, yang saya ingat itulah. Tahiyat akhir itulah. Tawaruk, iftirash. Tapi kita belajar 5 cara duduk kan. Semua siap nama-nama Arabnya. Korang kan sekolah Arab. Iftirash. Iftirash. Tawaruk. Apakah duduk tawaruk? Duduk yang tahiyat akhir tu apa dia? Duduk dia macam tu. Dia dipanggil duduk yang mengiringi salam. Tawaruk. Iftirash, duduk ibadah. Duduk ibadah ni apa? Waktu zikir, waktu wirid, waktu menghadap guru, waktu baca Quran. Dia panggil iftirash. Jadi duduk tahiyat awal lah, orang Melayu panggil duduk tahiyat awal. Tak kenalah duduk tahiyat awal. Iftirash ni duduk ibadah dia panggil. Tawaruk bukan duduk ibadah. Tawaruk ni duduk sebab lepas ni aku nak bagi salam. Jadi bila kita dah tambah 2 rakaat sebab terlupa tadi, kita kena duduk iftirash. Sebab kita tak boleh duduk tawaruk. Kita nak lepas ni nak sujud sawi kan. Lepas habis sujud sawi, 2 kali tadi, kali yang kedua kita bangun, kita duduk tawaruk. Assalamualaikum. Tak baca tahiyat dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa tu duduk tawaruk. Okey. Saya mungkin dia tak tahu kan. Kalau duduk tawaruk kan, kalau tak duduk ikut cara itu, dia tak dapat solat kan. Betul apa dia betul? Dia saya duduk kira. Duduk tahiyat akhir salah satu rukun sembahyang. Duduk tahiyat akhir. Maksudnya Tak. Duduk. Duduk. Maka ada 5 cara duduk. Duduk iftirash, dia panggil duduk. Duduk ni, duduk tarabuk, yang tu bersila. Bersila macam pendekar. Yang itu pun duduk. Kalau sembahyang boleh tak? Boleh. Batal ke? Tak. Aku duduk ni. Asal aku duduk bersila? Kenapa? Tak boleh. Aku ada bisul ke apa kan? Pelik apa? Tak. Orang yang tak mengaji yang pelik. Orang mengaji tak pelik. Tapi janganlah buat depan orang ramai. Jadi huru-hara kan. Dia sesat lah, syiah lah apa lah. Tak, kadang orang badan besar kan. Badan besar biasa ni kena duduk istirahat, tak boleh duduk tawaruk. Habis dia duduk atas paha orang ni. Duduk istirahat. Kalau duduk bersila tu, duduk juga kira atas tu. Menyakiti orang sebelah tu haram. Kalau duduk terlupa rakaat, lepas tu nanti balik. Lepas tu kan punya sunat tarawih kan. Nak masuk ke rakaat gelap tu, nak masuk ke tahiyat akhir tu, terus iftirash dulu kan. Duduk iftirash. Lepas tu sujud, bangun, iftirash lagi, Sujud sekali. Iftirash. Lepas tu baru tawaruk. Sujud yang kali kedua tu baru tawaruk. Kenapa bagi tawaruk? Aku nak bagi salam. Ingat ya, tawaruk ni nak bagi salam. Contoh tahiyat akhir tu, sepatutnya kena duduk tawaruk. Jadi mula kita duduk iftirash. Lepas tu kita ubah posisi tu, dia kira gerakan badan. Bergerak tu bahaya. Bergerak lepas tu pergi garu. Tak, maksudnya dia bertukar posisi daripada tawaruk daripada iftirash. Itu pergerakan ajnabi, bukan pergerakan sembahyang. So memang batal lah. Tak batal. Satu badan tu dia turun. Macam kaki tu dia lipat kan. Jadi kalau dia pergerakan sekali tu,
Sebab tu kalau bagi orang yang mengaji, bergerak tu banyak tau. Satu badan tau. Konon-konon nak duduk, salah lah bergerak. Tu bergerak dengan sengaja. Satu badan. Dia kalau perhati-perhati, dia boleh membatalkan. Ayat dia kena berhati-hati lah. Boleh membatalkan sembahyang. Kalau pergerakan dia 3 pergerakan. Jadi bila dia duduk, dia tukar tu, dia tolak tangan. Tengoklah pergerakan dia berapa banyak. 3 kali berturut-turut tu batal. Jadi kalau dah duduk istirahat, duduklah istirahat terus. Tak payah. Ataupun duduk tawaruk, duduk tahiyat awal. Tiba-tiba ingat dah habis main tu. Alamak, semua istirahat. Dah tak payah betul-betulkan badan. Bahaya. Kalau jadi bergerak. Satu bergerak. Satu kalau kita badan besar sikit, kita nak bangkit tu, kita boleh berpaling pada kiblat. Dada ni pun boleh batal. Bagi orang yang mengaji, dia tahu dah duduk pun duduk je lah, baca je lah. Sama. Lepas tu bangun, selesai. Tak payah nak sibuk betulkan tu, nak apa? Nak pahala. Lepas tu batal. Habis. Memberi salam. Yang ke-14. Yang ni panjang. Kita dah bahas pasal aurat tak sebelum ni? Kita cerita pasal aurat ke aurat dalam sembahyang? Bila? Tapi dalam tajuk aurat kan? Aurat secara umum kan? Yang ini kita masuk dalam lagi. Aurat dalam sembahyang. Yang ke-14. Terbuka aurah. Terbuka aurat. Aurat, kalau dia wakaf jadi aurat. Kalau dia nak sambung, terbuka aurah. Terbuka aurah bermula yang muktamadnya jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata serta-merta. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera dan tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia dan tiada berulang-ulang keduanya, maka tiada batal sembahyang. Kena sembang pasal aurat dulu. Apa dia aurat? Aurat apa? Sulit. Yang sulit semua aurat. Yang pertama disebut aurat. Aurat ni maknanya dia ada 4 bahasan. Kita nak ringkaskan 4 bahasan. Empat bahasan. Aduh, mana kain. Pasang. Okey. Aurah. Kita bahasa Arab sikit. Aurah. Yang pertama, lelaki. Yang kedua, perempuan. Perbahasan dia luar solat, dalam solat. Kena faham luar dengan dalam supaya tak terkeliru dengan apa yang sembahyang nak, apa yang aurat di luar nak. Dan kita tak masuklah aurat dengan diri sendiri tu, ni bukan perbahasan aurat, ni perbahasan aurat dalam sembahyang. Yang pertama, aurat dalam sembahyang, apa dia? Apa makna aurat dalam sembahyang? Iaitu aurat, yang pertama maksud aurat. Aurat ni apa maksudnya? Aurat ni perkara yang aib yang perlu ditutup. Siapa kata aib? Syarak kata aib. Kita okey je.
telanjang bogil pun dalam bilik air okey je kan, tak ada air pun. Tapi syarak kata dalam sembahyang yang ini aib, di luar sembahyang ada perkara-perkara yang disebut aib. Aib ni yang perkara yang memalukan. Siapa kata yang memalukan? Syarak kata. Yang pertama, solat ni tutup aurat adalah syarat sah sembahyang. Terbuka aurat atau membuka aurat batal sembahyang serta-merta mandatori. Okay. Yang kedua, aurat di luar sembahyang apa dia? Aurat di luar sembahyang yang tadi, aurat dalam sembahyang dia merujuk kepada wajib ditutup dalam sembahyang kerana aurat itu sendiri. Kerana dia syarat sah. Kalau tak tutup, tak sah. Simple je. Aurat dalam sembahyang, syarat sah. Aurat di luar sembahyang, kenapa perlu ditutup? Kerana haram dilihat. Jangan salah. Habis dalam sembahyang? Dalam sembahyang bukan masalah haram dilihat. Kenapa ada perbezaan? Okeylah, dalam bilik kita sendiri, gelap gelita, kita pun tak nampak. Kita pun hitam gelemat. Dalam bilik yang gelap, lepas tu kita kata, alah, tak apa, pakai seluar pendek pun sembahyang, sebab apa? Tak nampak. Bukan. Bukan masalah nampak. Masalah sembahyang tu adalah syarat sah. Gitu. Maka aurat ni pula adalah pihak atas, kalau dalam kitab kita kan, pihak atas dengan pihak tepi. Kalau bahasa modennya, daripada arah atas, daripada arah tepi. Tapi orang tak ada, bukan masalah orang tu. Tak ada. Aurat tu daripada atas, kalau dapat dilihat, walaupun gelap gelita, boleh terbuka daripada macam ni. Biasa orang pakai baju Melayu lah. Nampak pusat dia yang kat sini. Batal sebenarnya. Ataupun daripada arah tepi. Katalah dia pakai singlet ke, dia pakai baju kelawar ke, tak tahulah, wallahualam. Kalau perempuan, dia, kalau nenek moyang kita dulu, dia pakai kain sembahyang, dia panggil apa? Mini telekong. Bukan mini telekong, dia panggil telekong sembahyang. Dia ada dua. Satu dia pakai satu lagi dia pakai kain. Kan? Pakai kain, dia dah ikat, trap. Lepas tu kalau moden sikit, dia bubuh getah. Lepas tu baru dia sarung. Jadi bila dia kadang-kadang bila terbuka sebelah tepi sini, nampak. Nanti batal. Maka yang moden punya, dia jadi macam baju kain sembahyang. Dia baju. Jadi kat sini dia grip. Sebab bila dia kata orang perempuan, ni lah biasa orang dengar kalau dekat Facebook lah. Kalau kau dah tutup aurat, dah pakai baju kurung, keluar dah tutup aurat, baju tu lah boleh bawa sembahyang. Salah. Sebab apa? Sebab bila kalau orang perempuan pakai mini telekong, bila dia takbir atau ihram, dia jatuh kan. Jatuh sini ni aurat. Batal lah sembahyang ni. Jadi baju kurung menutup aurat, tapi dalam sembahyang tak boleh jaga. Maka dia pun pakai sock hand. Sini sock. Okey, bila sock hand, dia pun tak jatuh teruk. Okey, tak buka aurat kan? Tak buka aurat sebab aurat dalam sembahyang bagi perempuan bukan bentuk. Dia adalah warna kulit. Jadi jangan sock hand tu jarang lah. Kalau jarang, tapi orang tak ada. Batal sebab nampak warna kulit. Jarang. Tapi yang ini tak jarang. Siap warna hitam lagi kan. Menunjukkan tak jarang tu kan. Dia pun ambil. Ada lelaki ajnabi tengok di sembahyang dekat RNA. Sembahyang sah. Tapi haram. Sebab dia buka aurat. Yang kedua, orang perempuan lah banyak. Aurat dalam sembahyang bagi perempuan seluruh tubuh. Kecuali muka dan tapak tangan. Tapak tangan ni maksudnya pergelangan tangan lah. Ini pun dipanggil tapak tangan lah ni. Bukan tapak tangan yang kita ambil tepung tu. Kena kemaluan antara halaqah dubur dan kemaluan hadapan dengan tapak tangan.
Yang ni tak batal. Tapi daripada segi aurat perempuan, tutup seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Kemudian dia sembahyang, dia pakai mini telekong, sini sampai sini. Kan, biasa orang pakai kan. Saya nak tunjuk. Jadi sini ni bukan muka. Ni dagu, ni bukan muka. Jadi terbuka sembahyang tak sah. Sebab yang boleh buka muka. Yang buka lebih pada muka. Ada yang buka sekali tengkuk kalau tengok yang orang Asia Timur. Tapi tu mazhab dia lah. Tak tahulah. Mazhab jahil ke, mazhab betul kan. Jadi terbuka yang ini batal. Jadi kalau isteri korang ke, anak-anak perempuan tu, atau anak buah atau orang yang kita di bawah tanggungan kita kena bagi tahulah. Yang ni batal. Ataupun dia keluar pakai telekung. Kemudian nampak dia. Pakai cantik dah, tapi jadi yang ini dia membuka aurat. Jadi membuka aurat, sama lah. Buka aurat lah, kulu kili. Bagus budak dia. Pandai mengaji. Tutup aurat, pakai tudung. Comel orangnya. Tapi buka aurat sebenarnya. Okay. Itu bagi perempuan di luar sembahyang dan di dalam sembahyang. Jadi perempuan, kalau dia sembahyang, dia pakaian ketat. Macam bikini lah kan. Tapi tutup aurat. Daripada segi sembahyang, dia menutup aurat. Sebab menutup aurat hanya dalam sembahyang menutup warna kulit. Bentuk tak jadi masalah dalam sembahyang. Tapi makruh. Kalau boleh longgar, longgarlah. Kalau tak boleh, tu je ada, boleh sembahyang. Sah. Tetapi di luar sembahyang, ataupun yang haram dilihat tadi, ada lelaki yang ajnabi, tengok haram. Haram dosa. Kadang orang sembahyang dekat R&R. Kat masjid pun ada. Sekarang masjid dah tak ada dinding lah. Dah tak ada tabir lah. Buka macam tu je kan. Sembahyang konon-konon pakai kain lekra. Wet look. Oh, ya tak. Ya, jadi katihan tu. Pandai kau ya. Bila dia sembahyang melekat-lekat ni. Melekat-lekat ni. Macam basah tu kan. Dia sembahyang itu dekat masjid ke, dekat R&R tu, nak kena perhatilah benda tu. Bagi lelaki, aurat dia di dalam sembahyang antara pusat dengan lutut. Maka sembahyang dia sah. Di luar pun sama. Lelaki mudahlah. Tetapi lelaki ni, yang banyak orang keliru, aurat dia yang perlu ditutup di antara tu tak boleh buka. Pakai seluar pendek lah contoh kan. Kerana haram dilihat. Tiba-tiba dia pergi kebun. Kebun tu pula berpagar. Memang orang tak masuk. Dia kebun durian ke apa. Dia pakai seluar pendek. Taklah haram. Sebab dia haram dilihat. Bukan wajib kau kena tutup. Kalau ada orang lain, kenalah tutup. Semasa sujud. Yang semasa sujud tu nampak kat dalam tu nampak lutut sikit kan. Yang itu dimaaf. Yang itu dikira pada arah bawah. Arah bawah. Yang kau pergi intai buat apa? Tapi bukan intai pun, kadang tengok. Yang kalau tunjuk metodenya kat belakang, haram kat ayam. Makruh. Muktamad makruh. Tapi Nabi pernah tegur. Ada orang tulisan tu. Kadang ala korban lah apa, aku tengah sayang duduk baca habis tulisan dia punya banyak. Kadang dia orang dapat apa? Reunion apa kan, tulis nama sorang-sorang dalam situ, cetak berapa banyak. Siapa dah bawa sembahyang macam ni? Buat menyusahkan orang lain je. Yang itu makruh. Menyusahkan orang lain. Sembahyang hilang khusyuk. Nanti kalau pada masyarakat nanti dia dakwa, jawab. Kadang-kadang alah, nama syarikat kita pakai baju. Pakai baju apa? Syarikat sinonim Senyam Berhad. Contohlah. Orang belakang baca. Jadi, kalau nak sembahyang ada macam tu, kena sediakan satu jaket. Itu hari aku tengok orang sembahyang ada baju rimau.
baju kemeja tapi harimau. Aku nak tilik, cantiklah berkilat-kilat. Hai, tak tahulah harimau pun dia bawa semayang. Itu lagi lah. Tuhan sentiasa melihat anda. Okey, itu aurah. Jadi di luar semayang tak wajib tutup. Tak wajib tutup aurat. Wajib ditutup aurat kerana haram dilihat. Tapi yang haram dilihat tu bukan setakat ajnabi. Kita lelaki, ajnabi perempuan. Kalau lelaki dengan lelaki, boleh pakai seluar pendek. Boleh tapi tutup Alah, kalau dah seluar pendek yang buka aurat lah. Kalau tu dah seluar 3 suku. Tu bukan seluar pendek lah. Bagi lelaki dengan lelaki, maka dia haram dilihat. Maka dia kena tutuplah aurat tu. Buka aurat tu. Adik-beradik. Oh, rumah satu rumah. Dah, yang ni dah balik, yang ni dah balik. Lelaki dengan lelaki lah, adik-beradik lelaki. Aku daripada kecil bergaduh bertumbuk dengan dia. Boleh ke tunjuk aurat? Tak boleh juga, haram. Yang itu kadang orang tak jaga. Apa lagi hari raya, haram. Tak reti lah. Jadi kalau kita belajar haram tu, kita kadang-kadang susah juga nak jaga. Tapi jagalah. Tak jaga, tahu dah hukum kan. Kalau sebelum ni jahil. Sekarang ni buat dengan melawan Tuhan. Dah tahu. Tapi jahil, dosa tak? Dosa juga. Okey, makna lagi satu pasal aurat. Lelaki dia kata kalau tengok perempuan, tengok sekali tak apa. Jangan 2 kali. Dia tengok, dia kena pada kadar segera atau kadar tomak nina, pada kadar segera, pada satu saat. Kalau dia tengok lebih pada yang itu, dia kira tengok 2, 3, 4, 5, 6 kali lah walau sekali. Okey. Tapi tengok perempuan tu, dia tutup aurat lengkap. Haram juga. Haram melihat perempuan. Kat mana yang haram? Seluruh tubuh. Tapi saya tengok kain dia kat bawah je. Saya tengok slipper dia je. Haram juga. Slipper yang dia pakai lah. Bukan slipper dia letak dekat luar rumah. Yang dia dah hangau kan. Slipper. Nak pula berkapa-kapa. Memanglah jahanam lah tu. Yang itu satu. Yang kedua, perempuan haram juga melihat lelaki. Tapi Pak Haji tu dia pakai kain melekat sampai dekat lutut. Kan? Dia tutup aurat tak? Dia tutup aurat. Perempuan tadi tengok. Pak Haji, dia tengok lelaki haram. Kat mana haram? Seluruh tubuh. Kan? Ada masalah. Perempuan tengok lelaki, dia tutup aurat apa? Tak. Perempuan tengok lelaki haram. Iya. Nak kejawab satu-satu tu perempuan atau lelaki. Biasa takkan lelaki tutup aurat, tak elok, tak boleh tengok. Tak boleh tengok haram. Tapi saya tengok rambut dia je haram je. Saya tengok seluar jin dia je haram je. Haram. Kita nak sembang benda maksiat ni. Maksiat, sembang je lah. Ada keperluan. Itu yang kata untuk melihat muka tadi dengan 5 syarat. Aku dah tak ingat apa dia. Jual beli. Urusan nikah. Kita tengok orang tua kan. Sebab tu dalam hukum kita tengok tadi sunat melihat perempuan tu. Sunat bukan wajib. Bila nak kahwin sunat. Tak tengok pun tak apa. Kita percaya je kat mak bapak kita ke dekat orang kita. Kali bagi-bagi orang tua renta umur 70. Aduh, akad nikah. Jadi dalam hal mewarnakan rambut. Hukum asal mewarnakan ni dengan warna hitam haram. Jadi
apabila warna hitam, perempuan ni dah tua ataupun lelaki ni dah tua, dia warnakan hitam, terjadinya peminangan. Tengok, oi rambut hitam, ini lebih kurang umur 30 ni kan. Cukur cantik-cantik, buat facial semua. Maka yang itu dia panggil haram. Kenapa? Berlaku penipuan. Anak perempuan umur dah 70, kala-kala buat style Jepun tu kan. Umur macam umur 16. Yang tu pun penipuan, yang tu haram. Kita pun kira lah kan penipuan. Tengoklah kalau dia menipu lah. Kalau dia nak tunjuk demo kan tak ada. Tapi fitnah yang ada yang ini, kalau ambil pada hukum asal, melihat perempuan atau lelaki, dah jadi fitnah. Ini fitnah dah, telefon ni kita tak boleh lari dah. Takkan tak tengok TikTok sebelum tidur, gila lah. Boleh meroyan tu, boleh mengigau tidur. Yang tu fitnah yang kita dah terima sebagai normalisasi. Jadi tadi apa? Malah aurat. Aurat lelaki dan aurat perempuan tadi, dia haram seluruh tubuh. Jadi sunat melihat tadi macam hal jual beli, munakahat ataupun peminangan, munakahat, muamalat, kemudian belajar dengan ustazah pula lawan. Kho, tengok mulut saya, kho. Kenalah tengok. Yang itu dibenarkan. Tapi kalau jadi fitnah, jatuh cinta pula dengan cikgu, yang itu dah tak boleh lah. Dia jatuh pula haram. Sehingga tidak berlaku fitnah. Sama macam perempuan punya aurat dengan mahram, dengan orang yang haram dia kahwin, antara pusat dengan lutut. Dada buka. Pak Mutua tengok kelip kan. Jadi kalau menjadi satu fitnah ataupun naik nafsu, dia jadi haram. Kena wajib juga tutup. Tapi tutup, bolehlah sekadar tutup yang tak. Tapi kalau tutup tu masih lagi cantik sangat, apa menantu ni kan, wajib akhirnya kena tutup. Sampai ujung sekali tak boleh juga. Haram melihat menantu tadi. Halau. Dia datang silaturahim ke halau dia. Kenapa pakcik? Dia lawa sangat. Okey, last kali. Kesimpulan dia. Syarat tutup aurat dalam solat ialah tutup warna kulit di seluruh anggota yang wajib ditutup aurat dalam solat. Syarat tutup aurat dalam solat, tutup warna kulit. Seluruh anggota yang wajib tutup tadi. Bukan seluruh anggota. Seluruh anggota yang wajib tutup aurat tadi adalah warna kulit dalam sembahyang. Lelaki dan perempuan. Bukan bentuk badan. Luar solat, lelaki dan perempuan wajib tutup aurat. Yang termaklum tadilah, iaitu tutup warna kulit. Yang kedua, bagi perempuan, bentuk badan wajib di luar, kecuali kepala dan bahu. Lelaki pakai ketat, pakai seluar jeans tu dia dah macam nangka dah. Pakai baju t-shirt pula. Kalau sado tak apa kan. Yang itu makruh. Pakaian ketat bagi lelaki. Makruh ni kalau pada tasawuf, perkara yang dibenci Allah lah dalam tasawuf. Bagi orang yang sedang bertasawuf, dia tutup aurat tapi nak bagi Allah benci. Itulah misal. Hubungan dia dengan Tuhan tu ada masalah. Benda makruh pun dia buat. Tapi tak dosa kan. Tapi tak ada hubungan dengan Tuhan lah. Tentu perumpamaannya lah. Jadi perempuan pula, kalau dalam solat, dia cuma tutup warna kulit. Bila dia ada nampak bentuk, dia jatuh haram. Yang terakhir, perempuan ni, dia tutup aurat termasuk rambut.
rambut walaupun sehelai. Tes. Habis semayang, ada sehelai. Batal. Kalau semayang tu daripada awal lah dia dicek-cek, tak perasan, maknanya tak sah, bukan batal lah. Sebab dia tak dikira semayang, sebab ada sehelai. Tetapi sekiranya terkeluar satu atau dua helai, di tempat yang susah nak urus, rambut tu gelebung-gelebung, keras macam dawai, pakai tudung kan sekejap dia keluar toy. Yang itu dimaafkan. Tapi pun dimaafkan tak boleh banyak juga. Kalau banyak tu kena uruskanlah, kena gunting ke, kena pergi rebonding ke, whatever lah. Kalau rambut tadi nampak walaupun selai. Kenapa? Kerana rambut yang selai itu aurat. Rambut tu aurat. Rambut ni aurat kenapa? Kerana dia tumbuh di atas kepala kan. Jadi tutup. Dia boleh buka muka je. Kepala lepas daripada muka. Dia buka rambut tu tumbuh atas kepala. Buka kepala lah. Tapi dia mewakili rambut 1 kilometer. Tu aurat 1 kilometer rambut dia. Kalau ada bulu dekat dia ni pun dia aurat lah. Sebab dia buka muka Rare tu. Adalah bulu dada perempuan lah. Keluar 3 meter kan. Ni aurat lah. Jarang soalan kreatif lah. Saya aurat. Tapi dari tadi lelaki kan. Rambut ni kita tutup tak pasti yang sah. Kita semayang atas rambut tu pun sah. Dia kena jangan sehingga 1/3 daripada dahi yang kita nak sujud ni mesti kena tempat sujud. Rasa kita dah masuk lah tajuk tu. Belum korang belum masuk lah. Kena pasal rukun semayang. Kalau kopiah lain ni. Kopiah pakaian kita. Ni rambut lah. Rambut ni anggota badan kita. Dia bukan anggota lah, dia rambut. Rambut dia sujud tu sah sebab kena 7 anggota. Di antaranya dahi kena sujud. Sujud tu kita yang pertama tak boleh sujud atas pakaian kita sendiri. Kata-kata kita pakai rida, kalau nak yahanana kan pakai rida. Kita sujud, dia duduk sini, kita sujud atas ni. Yang ini tak sah sujud ni, kena tarik. Kalau kita sujud je, kita bangun, lepas tu bagi salam lah siap je, tak sah. Sujud kita tadi, sujud di atas. Ataupun kita sujud atas tangan kita. Tapi kalau kita tempat yang sesak semayang Jumaat, tempat tak ada, semayang rapat-rapat, sujud. Tengok kaki orang je, tak ada lantai pun. Sujudlah atas kaki orang, sah. Sebab bukan kaki kita. Ataupun anggota badan. Anggota badan orang lain sah. Katalah budak kecil lah, anak buah kita semayang tu, terlentang macam tu. Ya, kita nak sujud kat mana? Sujud atas perut. Sebab bukan anggota badan. Kepiah, kalau dia tutup kepiah, ni pakaian kita. Dia pun sujud. Banyak orang pakai kepiah, aku pun pelik lah. Macam mana dia nak sujud macam ni dia pakai? Kan? Aku tengok, ustaz pun ada. Mungkin waktu dia jumpa orang je lah. Tengah semayang dia buat macam ni kot. Tapi aku tengok dia pakai macam ni. Pakai songkok ke apa. Macam tu ke orang pakai. Jadi bagi orang yang belajar pasal semayang, dia akan terbiasa macam ni. Dia akan ready untuk sujud. Tapi kalau ada orang pakai piah, aku tengok kan. Panglima semua pakai macam ni. Macam mana dia sujud? Mungkin pakai sujud dia tolak. Kadang pakai yang serban besar. Yang berlapis-lapis. Tak lepas sujud tu. Tapi tak tahulah. Masa semayang dia tarik. Masa dia sujud tu. Wallahualam. Tak ada. Tu pakaian. Tak ada dimaafkan. Mana ada sunnah pakai serban. Dahi kena sampai ke lantai. Ada banyak lagi lah. Kita tak selesai. Ya Allah. Baca ayat dia. Ingat. Itu cerita pasal aurat. Apa dia aurat? Kan? 60? Betul lah. Okey. Terbuka aurat. Selesai. Aurat tu apa?
bermula yang muktamad. Kitab kita ni cantik. Dia kata yang muktamad ni apa? Pendapat yang muktamad. Dia ada pendapat daif, ada pendapat muktamad. Nanti kalau aku lupa, ingatkan apa di pendapat daif dia. Pendapat yang muktamad jika membuka akan dia oleh yang lain daripada angin. Maknanya, semua yang terbuka selain daripada angin, batal. Jadi dia kata kat sini, maka batal sembahyangnya semata-mata, serta-merta. Kata dia buka. Garu apa? Katalah dia gatal. Dia tarik kain dia, ternampaklah aurat. Batal sembahyang dia serta-merta. Tak ada, tak sengaja. Tak ada. Okay. Tapi yang tu pun ada bahasannya. Tapi kita ambil terbuka aurat. Jadi kalau angin tiup, terbuka. Terbuka aurat. Habis kain pelekat kita terangkat di atas. Tidak batal dengan syarat. Tutup dengan kadar segera. Kadar segera apa dia? Kadar subhanallah. Kadar pemakninah. Subhanallah. Jangan lebih pada subhanallah, batal. Kadang-kadang perempuan kalau sembahyang, anak dia datang, buka kaki. Kan kain sembahyang. Buka kaki batal. Terbuka aurat. Jadi kalau angin terbuka, ditutup segera, tak batal. Tapi pada kadar yang 1 saat, 2 saat tu lah. Pemakninah. Maka batal sembahyangnya semata-mata kecuali ditiup oleh angin. Dan jika membuka akan dia oleh angin dan ditutup akan dia dengan segera, tiadalah membawa kepada kalau ditutup dengan segera, tak batal. Pada kadar apa? Kadar pemakninah, kadar subhanallah. Tapi angin sembahyang tepi pantai, angin punya kuat, berubah, tutup. Batal sembahyangnya sekiranya 3 kali berturut-turut dia tom-tam. Batal juga. Tapi bukan saya yang buka aurat. Angin. Tapi batal kau bukan kerana angin dah, kerana 3 pergerakan berturut. Macam mana kalau sekiranya beruk buka? Monyet. Ada kan sekarang ni monyet orang dah ada pakai baju dah kan? Ikat itu tengah sembahyang, dia tali dia terlebih banyak. Dia buka. Beruk pun pakai baju juga sekarang. Ataupun beruk yang lompat masuk kan. Sembahyang, dia tengok kita punya kain pelekat pula bentuk pisang kan. Gambar pisang penuh dekat situ. Dia datang, tarik kan. Terbuka aurat. Ataupun kucing. Kucing, lalu orang sembahyang, masuk dalam kain kan. Terbuka aurat. Ataupun kanak-kanak yang belum mumais sekalipun. Okay. Jadi apa dia? Kita ambil monyet dengan kera tu, monyet lah, kera besar. Masuk tu kita melompat sembahyang lari. Monyet, kucing, kanak-kanak belum mumais sekalipun. Sekalipun tu kena ambil Mumais tu budak yang tak mumais tu dia perkataan daripada tamyiz. Perkataan tamyiz ni boleh membeza. Kan kalau haid, kita belajar haid boleh beza darah ni hitam ke merah. Dia tamyiz. Mumais maksudnya yang dapat beza. Dia belum dapat beza baik dengan buruk. Alah budak umur 2 tahun, 3 tahun kan. Bagi ular pun tengah nak dia bercakap kan. Itu dia tak tahu. Tahi pun dia pegang. Dia pun main habis tampal-tampal. Yang tu mumais. Maksudnya kalau sekiranya aurat itu terbuka oleh kerana monyet, kucing ataupun kanak-kanak belum mumais sekalipun, batal serta-merta. Mandatori. Tapi bukan saya buat. Itu bukan soal. Kerana syarat sah sembahyang tutup aurat. Habis ni terbuka aurat. Buka aurat habis. Ini pada pendapat muktamad. Kenapa dia kata walaupun mumais sekalipun? Mumais ni budak yang tak berakal. Buka pun, kucing pun tak berakal. Buka batal. Maknanya sekalipun dalam kitab-kitab lain lah. Kenapa? Walaupun belum mumais sekalipun dia buka, batal juga. Jadi, mafhum mukhalafah dia, habis kalau yang bukan mumais, dah umur 40 punya kanak-kanak,
ke umur 60 punya kanak-kanak buka, batal juga. Ada kanak-kanak 60? Ada. kanak 60 dia kata. Bukan. Tak ada, dia eloknya. Laki dia pergi buka. Batal sembahyang bini dia. Ke bini dia kan, nak bergurau lah kan, baru lepas kahwin kan. Yang sah, batal. Batal serta-merta. Tak ada tutup segera. Tak ada. Kucing ke tutup segera. Tak, batal serta-merta. Okey, habis dah tambahan. Kalau terbuka disebabkan kita tetapi tersalah, tak sengaja. Maksudnya macam mana tau? Kita sembahyang pakai kain pelikat lah. Tahiyat awal. Ada orang pijak. Kita bangkit, kain tinggal bawah. Contohlah. Terbuka aurat sedikit ke banyak ke? Yang ini batal tak? Tak. Yang ini dimaafkan. Tapi kena tutup segera. Tapi kalau kita dah bangun, tinggal kat bawah, turun, tak ada kadar subhanallah, batal juga lah. Kita bangkit sikit, ternampak sikit punggung kan. Orang belakang, wow, Pak Haji. Kita pun sas. Dengan segera tutup. Yang tu tak batal. Sebab yang itu tersalah kita. Jadi yang tak batal ni ada dua lah. Dalam kitab-kitab lain mengatakan tersalah kerana diri sendiri itu. Dengan tidak sengaja. Tapi salah dia. Kita terpijak kain kita sendiri. Kita bangkit. Terbuka aurat. Tapi selain daripada angin dan tersalah dengan diri sendiri itu, semuanya batal serta-merta. Yang tu sujud nampak alur. Batal serta-merta. Tutup cepat-cepat. Pula. Kita dah pakai. Kan banyak orang pakai t-shirt kan. Baru malah sadu kan. Sujud, alur nampak. Masa tutup. Tu kan sembahyang nama dia. Jadi, pilihlah baju yang boleh bawa sembahyang. Tapi kecuali tak sembahyang, boleh je lah pakai. Apa lagi satu? Yang terbuka tu. Dibuka oleh binatang. Masuk lipas. Kalau masuk lipas lah. Masuk lipas, kita terbuka aurat, batal. Dia senang cakap terbuka aurat ni senang batal je lah. Okey. Pada pendapat muktamad tu kecuali angin. Tapi bagi pendapat daif, kalau dibuka oleh kanak-kanak ke, orang tua ke, monyet ke, kucing ke, kalau ditutup dengan segera tak batal. Ini pendapat daif. Kita kan pakai juga pendapat daif. Agak yang menyenangkan. Tak apa. Kata anak kita sembahyang, dia buka kan. Tutup segera. Kita macam, tak apa, aku guna pendapat daif. Tak batal lah. Kalau iman kita daif, kita ikutlah pendapat daif. Betul lah iman. Ingat senang nak ikut yang muktamad-muktamad. Tapi orang yang mengaji dia otak dia jadi ribut kalau dia ambil yang daif. Okey, jadi penutup dia. Penutup terbuka aurat dalam solat batal secara umum. Terbuka oleh angin tidak batal, syarat dia tutup segera pada kadar subhanallah. Dibuka oleh kanak-kanak yang belum memaiz sekalipun batal. Apatah lagi yang kanak-kanak 40 tahun. Batal. Dibuka oleh orang yang telah baligh, batal juga. Dibuka sendiri dengan tersalah, tidak batal dengan syarat tutup segera. Yang ini dimaafkan.
Wallahu a'lam. Minggu depan kita sambung yang ke-15. Mengerjakan sesuatu yang membatalkan ia akan puasa. Yang macam mana puasa batal? Dalam sembahyang kita buat perkara itu pun batal.